Pergi berbuka puasa kali ni dengan harga tak sampai pun RM50. Ramai lagi orang-orang JB dengan orang Singapura yang tak perasan kopi Tenggek Tanjung Piai yang famous dekat Pontian tu, diorang sekarang dah buka outlet terbaru dekat Lakin tau. Ya betul, signature diorang kopi Tenggek yang sedap tu. So kali ni Lina tak nak lepaskan peluang untuk berbuka puasa dekat sini. Lina first time tau datang kopi Tenggek Tanjung Piai yang dekat Lakin ni. Tempat dia memang luas dan besar. Sebelum Lina tunjuk dengan korang lauk masakan kampung dia yang sedap-sedap, korang tengok dulu stesen yang best-best ni. Korang nak makan apa? Kambing bakar, ikan bakar, ayam bakar, semua ada. Ada ruangan steamboat. Stesen untuk anak-anak pun ada juga. Ada fries, keropok leko. Kalau you all nak makan western, spaghetti bolognese pun disediakan. Okey, jom Lina tahu korang dah tak sabar nak tengok bahagian ni kan. Lauk-lauk masakan Melayu kampung kita semua sedap dan pedas. Lina paling suka dekat sini asam pedas ikan pari dia. Tambah berkali-kali pun boleh. Macam biasa, ulam-ulaman yang banyak serta sambal belacan pun ada juga. Sebelah tu ada gearbox punya set tau. Gearbox dia memang sedap. Roti dia tu lembut. Yang ni stesen kuih muih. Dekat bahagian kuih muih ni juga ada keropok-keropok. Untuk air manis dan sejuk pula disediakan satu bahagian macam ni. Kita tinggal cedok sendiri je. Lepas tu ada pizza, ada buah-buahan, marshmallow dip in chocolate dan aiskrim pun ada. Nama pun dekat sini signature dia kopi Tenggek. Jadi kita bagi orang lelaki yang rasmikan dulu. Rasa dia tu masih sama macam dekat Pontian. Pekat dan sedap. Untuk kita orang perempuan ni memang takkan cukup kalau ambil satu pinggan je. Kita akan makan dan repeat semua stesen kat sini. Yang bestnya dekat sini ada playground untuk kanak-kanak dan surau pun disediakan juga tau. Korang jangan lupa save dulu video ni. Datang berbuka puasa dekat sini. Ajak kawan-kawan dengan family yang tersayang. Thank you for watching korang. Bye.